Kabinet dapur di Sri Residen. Jom kita review bersama Alumac. Untuk rumah ni, dia buat atas straight, bawah ada L-shape dengan sinki. Seperti biasa kita bagi satu set drawer secara percuma. Bila buat kabinet dapur dengan Alumac, ada satu ABS spoon tray ataupun tray sudu secara percuma. Semua soft close. Atas pun sama, pintu soft close. Siap dengan pemasangan hood. Tinggi penuh rapat ke ceiling. Dan satu set rak botol. Orang Kelantan, budu dia tak tinggal. Juga soft close. Bawah ni tempat tak tonggih lah. Jadi untuk sini pun sama. Ada pintu congek. Tempat untuk hose. Jadi tak buka penuh lah. Tak hafal. Itu satu set rak pinggir secara percuma juga. Dan ini adalah untuk body sinki. Nak kabinet cantik macam ni, boleh kunjungi laman sosial Alumac ataupun kunjungi showroom kami di Kota Baru, Besut dan Kuala Terengganu. Bye-bye. Assalamualaikum.